Tak ada kerajaan tidak boleh dijatuhkan. Tidak ada kerajaan yang boleh orang kata akan kekal selama-lamanya. InsyaAllah rakyat di atas pagar tu akan menentukan sebelah mana. Saya tengok balik result, insyaAllah dengan yakin Allah Ta'ala akan mengubah hati-hati mereka. Baik, terima kasih Wid. Okay, saya nak buka satu soalan sikit tu, Datuk pun boleh mulakan. Jadi Datuk, kalau saya kira Datuknya pengalaman Datuk lama berkecimpung 30 tahun, Datuk? 40 lebih. 40 tahun Datuk tengok senario politik perubahan minda rakyat Kedah. Kan Datuk lalu daripada PAS. Datuk dah fikir berapa banyak PRU, PRN yang Datuk dah lalui. Sebenarnya orang Kedah dia nak apa tu? Dia nak apa daripada parti politik yang, dan kita tengok Kedah dah bertukar dah. Dia bisa bagi kat UMNO, lama dia bagi kat PAS pula. Dia bagi pula dekat PH. So kita dah nampak orang Kedah mau tukar. Tapi dia nak tukar tu, dia mau apa sebenarnya daripada parti-parti politik ni? Datuk silakan. Saya tengok Kedah ni, kalau nak bandingkan dengan Kelantan, tak boleh sama dengan Kelantan dan Terengganu. Pertama daripada komposisi demografi kaum tak sama. Kita lebih terbuka sebab kita ada kaum lain. Peratus yang agak tinggi, 25% juga daripada. Dan politik Kedah ni politik yang terdedah dan terbuka dan boleh berlaku perubahan. Dia tidak tepu seperti mana saya selalu sebut Kelantan. Kelantan ni dia macam tepu. Tepu ni maksud kata buat apa pun ikan yang tu. Ini mana kata dia tak mau ubah. Walaupun dia nampak depan mata dia dengan katakan bekalan ayak pun tak boleh selesai berpuluh tahun. Infrastruktur sesembah tak boleh selesai. Tapi dia sudah tepu. Mana kata dia tak boleh berubah lah. Seolah-olah macam tu lah kandaian dia. Tapi kalau nak berubah dengan kehendak Tuhan tu boleh berlaku. Tetapi Kedah berbeza. Kedah sebenarnya tidak sama. Sebab Kedah ni dia banyak kali buat perubahan. Sejak daripada mula 2008, bahkan pada 1999 kita dah menang hampir 1/3. Kita dah menafikan 2/3. Sejak tu dah kita pembangkang kan, dah mula berubah. Dan lepas itu akan berlaku pertukaran di masa. Artinya pemikiran itu tidak statik. Dia boleh berubah. Dia boleh berubah. Artinya dia akan memberi ruang kepada parti politik. Asalkan parti politik itu membuat satu persediaan yang cukup untuk meyakinkan mereka. Jadi sekarang saya rasa terbuka luas. Terbuka luas untuk parti-parti perpaduan. Sekarang ni parti Perikatan Nasional kan, yang dulu kita tidak boleh bayang kata akan berlaku perpecahan. Dah habis dah golongan yang orang kata apa, golongan apa yang dibuang dah daripada dibersihkan daripada parti PAS. Tetapi akhirnya berpecah juga. Akhirnya dia berpecah, tak habis juga. Sekarang ni pertarungan sekarang ni bukan saja bawah-bawah ni sudah melibatkan kedudukan yang paling tinggi, sudah mula bertelakar. Dalam parti, sedangkan mereka punya sistem yang cukup